Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda tertanya-tanya apa sebenarnya berlaku kalau ada pihak tak muncul masa pendengaran dekat Tribunal Pengurusan Strata? Adakah kes itu terus dibatalkan? Ataupun ia tetap berjalan macam biasa? Hari ini kita akan bongkar semua jawapannya dengan melihat secara khusus Peraturan 26. Cuba bayangkan sekejap. Anda dah sampai, semua fail dan dokumen dah siap sedia di tangan, tapi bila tiba masanya, pihak lawan pula tak nampak bayang. Apa jadi sekarang? Adakah kes tu automatik akan ditangguh? Ataupun tribunal boleh terus buat keputusan masa tu juga? Jom, kita rungkai persoalan ni. Okey, untuk kupasan kali ni, kita akan lalui 4 bahagian utama. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa kuasa tribunal di bawah Peraturan 26. Lepas tu kita akan pecahkan kepada 3 senario yang biasa berlaku. Seterusnya, kita tengok apa kesan dan akibat setiap senario tu. Dan akhir sekali, ada satu peringatan yang memang sangat-sangat penting. Baiklah, jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali, iaitu Peraturan 26 tu sendiri. Inilah buku panduan yang akan dirujuk oleh tribunal bila berdepan dengan situasi macam ni. Jadi, apa benda sebenarnya Peraturan 26 ni? Senang cerita, ia adalah set arahan rasmi untuk tribunal. Peraturan inilah yang bagi kuasa pada tribunal untuk buat keputusan bila salah satu pihak, tak kisahlah yang menuntut atau yang kena tuntut, tak hadir masa hari pendengaran. Menurut peraturan ni, tribunal ada 3 pilihan utama di tangan. Pertama, mereka boleh je teruskan pendengaran walaupun satu pihak tak ada. Kedua, mereka boleh pilih untuk tangguhkan ke tarikh lain. Atau yang ketiga, dan yang ni paling kritikal, mereka boleh terus bagi perintah atau award serta-merta. Sekarang, mari kita tengok macam mana 3 pilihan tadi diguna pakai dalam 3 senario yang paling kerap terjadi. Okey, kita mulakan dengan senario pertama. Bayangkan, awak yang failkan kes, awak yang buat tuntutan, tapi pada hari penting tu, awak pula yang tak dapat datang. Apa agaknya akan jadi? Yang ni akibatnya boleh jadi agak serius. Kemungkinan besar, tuntutan yang awak buat tu akan dibatalkan serta-merta. Tribunal akan keluarkan borang 9 dan kes selesailah. Lebih teruk lagi, walaupun awak tak ada, kalau pihak penentang ada, pendengaran tu masih boleh diteruskan dan mereka boleh bentangkan kes mereka. Baiklah, sekarang jom kita terbalikkan situasi. Senario nombor 2. Awak dah hadir, tapi pihak yang menentang tuntutan awak, iaitu penentang pula yang tak muncul. Ini adalah berita yang sangat baik untuk awak. Kalau penentang tak hadir, tribunal ada kuasa untuk terus bagi kemenangan atau award kepada awak. Mereka akan guna borang 10 untuk rasmikannya. Pendengaran akan tetap jalan, tapi hanya dengan awak seorang untuk buktikan tuntutan awak. Dan kita sampai ke senario terakhir. Macam mana pula kalau kedua-dua pihak tak datang? Awak tak datang, pihak lawan pun sama-sama tak datang. Yang ini, jawapannya sangat mudah dan jelas. Kalau tak ada siapa pun yang hadir, Peraturan 26.4 cakap tribunal boleh terus batalkan tuntutan tu. Habis cerita, kes ditutup. Macam tu je. Jadi, jom kita kumpulkan semua maklumat ni untuk tengok gambaran yang lebih besar. Ada satu lagi perkara penting yang anda betul-betul kena faham. Slide ni dah ringkaskan semuanya dengan jelas. Kalau penuntut tak hadir, kemungkinan besar tuntutan batal. Kalau penentang tak hadir, penuntut boleh dapat award. Dan kalau dua-dua tak hadir, tuntutan tu pun akan batal. Cukup mudah untuk difahami kan? Perasan tak tadi kita sebut borang 9 dan borang 10. Dua-dua ni berbeza. Senang je nak ingat. Borang 9 digunakan untuk batalkan kes kalau penuntut tak datang. Manakala borang 10 pula digunakan untuk beri kemenangan kepada penuntut bila penentang yang tak datang. Setiap borang ada fungsi spesifik dia. Okey, sekarang dengar betul-betul. Fasal inilah yang boleh dikatakan sebagai jantung kepada keseluruhan Peraturan 26. Ia menyatakan yang tribunal hendaklah menimbangkan. Maknanya, mesti ambil kira apa-apa hujah atau penjelasan daripada pihak yang hadir. Apa maksudnya dalam bahasa mudah? Maksudnya, suara anda sangat-sangat penting. Walaupun pihak lawan tak datang, kehadiran anda tu adalah satu peluang keemasan. Ia beri anda ruang untuk didengari, untuk bentangkan cerita anda tanpa gangguan. Dengan hadir, anda sebenarnya sedang mengawal naratif kes tersebut. Dan ini membawa kita terus kepada kesimpulan dan mesej utama yang perlu anda bawa pulang dari perkongsian kita pada hari ini. Jadi, kalau ada satu je perkara yang perlu anda ingat, inilah dia. Kehadiran anda bukan sekadar pilihan, tapi ia adalah sesuatu yang kritikal.
Tolong, jangan sesekali buat andaian yang kes akan ditangguhkan secara automatik. Tribunal ada kuasa penuh untuk teruskan prosiding dan buat keputusan pada hari yang sama. Jadi sekarang anda dah faham peraturan 26. Persoalannya bukan lagi apa akan jadi kalau pihak lawan tak datang. Persoalannya sekarang beralih kepada anda. Adakah anda sudah cukup bersedia untuk membentangkan kes anda tak kira siapa pun yang hadir di depan anda atau tak hadir? Fikir-fikirkan.